Seperti yang anda lihat di belakang saya ini merupakan seekor orangutan Sumatera betina tertua di Zoo Negara yang bernama Rokiah. Kehadiran Rokiah ini juga menjadi tarikan pengunjung yang hadir ke Zoo Negara dan menjadi tular di media sosial. Rokiah tular di media sosial pada 2022. No, Rokiah! 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 Ramai yang tidak mengetahui, Rokiah juga mempunyai dua anak yang diberi nama Tsunami dan Maya. Nama Tsunami diberikan bersempena tragedi tsunami 2004 yang melanda Indonesia ketika itu, sama tarikhnya dengan kelahiran anak Rokiah ini. Seiring dengan peranan Zoo Negara sebagai destinasi riadah di hujung minggu, terutamanya lokasi ini tetap menjadi pilihan pengunjung tempatan dan antarabangsa yang juga berperanan penting dalam pemeliharaan dan pendidikan.